Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada cabaran dan krisis sepanjang kekhalifahan Islam. Jadi ada beberapa cabaran, memanglah cabaran tu memang akan muncul ni dalam segala pentadbiran ataupun pemerintahan. Tapi kalau kita lihat cabaran dalam era khalifah sepanjang kekhalifahan Islam ni sebenarnya sangat rencam. Kalau kita dapat lihat pada era Khulafa' Rashidin, ujiannya berbeza. Kemudian ujian selepas daripada era Khulafa' Rashidin juga berbeza. Jadi ujian-ujian yang melanggar kerajaan Islam sepanjang kekhalifahan Islam ni sebenarnya berbeza-beza dari segi zaman dan juga kebangkitan rakyat juga pada waktu itu. Jadi termasuk yang pertama iaitu fitnah dan mihnah. Apa itu fitnah dan mihnah? Iaitu peristiwa yang berlaku pada era Khalifah Uthman pada waktu itu. Krisis pada waktu itu sebenarnya berpunca daripada ketidakpuasan hati sebahagian rakyat pada waktu itu. Kerana mereka sebenarnya fitnah yang berlaku pada era Khalifah Uthman ni sebenarnya berasal daripada fitnah. Jadi kalau kita dapat lihat sebab itu dalam Al-Quran Allah SWT menyebut tabayyun terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana tabayyun ini merupakan satu perkara yang dapat mengelakkan mudarat yang lebih besar, iaitu fitnah. Jadi fitnah pada era Khalifah Uthman ini sebenarnya bermula daripada fitnah yang kecil, iaitu beberapa kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab ini, mereka mengeluarkan dakwaan-dakwaan ataupun sekadar assumption kepada Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Apa assumption dia? Yang pertamanya mereka mendakwa bahawa Khalifah Uthman ini menggunakan harta zakat. Kemudiannya membakar Al-Quran dan sebagainya. Dan ini merupakan assumption yang mana telah dijawab sendiri oleh Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi nak buat macam mana? Pemberontak ini masih tidak berpuas hati, masih mempercayai fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi pihak pemberontak ini kemudiannya menuntut supaya Khalifah Uthman bin Affan untuk meletakkan jawatannya, iaitu melepaskan jawatannya sebagai khalifah. Jadi pemberontak ini kemudiannya merusuh dan mengepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan. Ada satu soalan dalam kalangan pelajar sejarah, bahkan sarjana sekalipun, pernah bertanya, kenapa Khalifah Uthman tidak menyuraikan rusuhan ini dengan kekerasan? Dia kan khalifah, dia kan ada kuasa, dia kan ada power. Kenapa tidak menyuraikan dengan kaedah ketederaan dan sebagainya? Tentera Islam bukankah tentera yang hebat, meluas sampai ke Parsi, Rom, kemudiannya sampai ke bahkan pada era Khalifah Uthman ada armada laut yang tersendiri. Tapi kenapa tidak boleh menyelesaikan satu masalah pemberontakan di Madinah? Jawapannya terletak pada Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Kerana apa? Khalifah Uthman ini sebenarnya seboleh-bolehnya mengelakkan kekerasan ke atas pemberontak tu. Bahkan anak-anak sahabat yang datang cuba untuk membantu ataupun mempertahankan Khalifah Uthman sendiri kata apa? Balik. Aku tak nak ada orang yang mempertahankan aku. Aku tak nak ada orang yang tercedera akibat daripada mempertahankan aku. Bahkan hamba saya kepada Khalifah Uthman juga dimerdekakan. Dan ini merupakan satu mesej yang menyatakan bahawasanya Khalifah Uthman tidak mahukan pertempuran, tidak mahukan kekerasan ke atas pemberontak itu sendiri. Tapi nak buat macam mana pemberontak itu telah mengganas, kemudiannya mereka ini memanjat bumbung rumah Khalifah Uthman dan menikam Khalifah Uthman ketika sedang membaca Al-Quran. Dan pembunuhan Khalifah Uthman ini sebenarnya membuka satu pintu fitnah yang baharu dalam era kerajaan Islam. Dan ini merupakan fitnah dan mihnah yang pertama. Kemudian selepas daripada kekacauan ini dan sebagainya, umat Islam mula berpecah belah. Bahkan dalam sejarah menyatakan ada dua siri peperangan di antara umat Islam, iaitu Perang Siffin dan Perang Jamal. Dan ini merupakan bibit-bibit awal perpecahan dalam umat Islam. Kemudian yang keduanya, perpecahan dalam pelantikan khalifah pasca Khalifah Hasan. Melihat kondisi daripada kerajaan Islam yang terbelah dua, satunya di Syria ataupun Syam yang mana didominasi oleh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, dan satu lagi di Kufah iaitu didominasi oleh Khalifah Hasan, penerus kepada Khalifah Ali. Jadi negara Islam terbahagi kepada dua. Jadi nak tak nak, satu usaha penyatuan perlu dilakukan bagi menyatukan umat Islam yang berpecah. Jadi ada satu hadis, mafhum hadis menyatakan bahawasanya pada suatu ketika nanti Sayyidina Hasan ini akan menjadi penyatu kepada umat Islam. Dan peristiwa itu datang ketika waktu itu, yang mana Khalifah Hasan
dengan besar hatinya, dengan rendah hatinya menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, sekaligus mengasaskan kekhalifahan Umayyah selepasnya. Jadi ini adalah pengajaran bahawasanya perpecahan sebenarnya boleh dilakukan asalkan pemimpin itu berbesar hati, merendah hati dan menghormati antara satu sama lain. Sebenarnya banyak konflik dan krisis boleh diselesaikan. Hanya sahaja sifat pemimpin itu sendirilah yang menyelesaikan konflik itu. Dan yang terakhir sekali adalah implikasi kejatuhan Uthmaniyah pada tahun 1924. Kalau kita lihat, kejatuhan Uthmaniyah sebenarnya merupakan satu, kita panggil dalam sejarah, kita panggil sebagai domino effect. Domino effect ini adalah kesan berantai. Yang mana selepas jatuhnya khalifah, apa yang berlaku next dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, kejatuhan Khalifah Uthmaniyah merupakan bibit awal untuk perpecahan umat Islam sehingga kini. Dan bahkan penyatuan umat Islam tidak dapat dibuat sehingga kini asbab awalnya daripada kejatuhan Uthmaniyah. Selepas daripada kejatuhan Uthmaniyah, umat Islam mula kehilangan protector ataupun kita panggil sebagai ayahnya. Dan Khalifah Uthmaniyah ni pada awalnya, kalau kita lihat, Khalifah Uthmaniyah ni merupakan sebuah kerajaan yang menaungi kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Contohnya Tanah Arab, Hijaz, Mesir, Khurasan, kemudian Anatolia dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya seperti Aceh dan juga Kepulauan Sumatera. Jadi Khalifah Uthmaniyah ini merupakan penaung kepada mereka. Tetapi apabila jatuhnya kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924, kerajaan-kerajaan ini mula berpecah belah, mula terbahagi. Akibat daripada perjanjian Sevres dan perjanjian Lausanne. Daripada perjanjian ini, akhirnya Uthmaniyah ranap seranak-ranapnya, bahkan kerajaan Islam tidak mampu dibangkitkan semula. Ada usaha untuk menyatukan umat Islam tetapi tidak berjaya. Sekarang saya bertanya semula, apakah kepentingan penyatuan umat Islam ni? Penyatuan umat Islam ini penting kerana apa? Jikalau ada isu yang berkaitan dengan umat Islam, negara ini akan terkehadapan untuk membantu. Contoh kita boleh bagi isu Gaza, isu Palestin. Jikalau tidak ada kerajaan Uthmaniyah, siapa yang akan mempertahankan Palestin ataupun Gaza? Jadi pada era Khalifah Uthmaniyah, kita ada Sultan Abdul Hamid yang kedua mempertahankan kedaulatan Palestin daripada diceroboh oleh Theodore Herzl untuk membeli tanah di Palestin. Tapi jikalau tidak ada pemerintah yang mutlak seperti Khalifah Uthmaniyah, siapa yang akan mempertahankan? Dan ini adalah implikasi ataupun kesan daripada pasca kejatuhan Uthmaniyah pada tahun 1924. Jadi, untuk kesimpulan ni, kenapa kita perlu belajar ataupun kita perlu mengetahui tentang lebih mendalam berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam ini? Allah SWT menyebut, fa'tabiru ya ulil absar. Supaya Allah SWT menyuruh kita untuk memerhatikan dan memerhatikan. Supaya kita boleh mengambil pengajaran daripada peristiwa yang lalu. Wahai orang yang melihat. Jadi sebenarnya sejarah-sejarah Islam ini sebenarnya bukan sekadar hiasan ataupun sebagai asas untuk kebanggaan untuk umat Islam. Islam dulu hebat, Islam itu hebat. Memang Islam itu hebat. Tapi apa ibrah yang kita boleh ambil? Jadi ibrah yang kita boleh ambil daripada peristiwa panjang kerajaan Islam daripada zaman Khulafaur Rashidin, era Umayyah, kemudian era Abbasiyah dan yang terakhir sekali era Uthmaniyah. Semuanya perlu diambil pengajaran, perlu diambil ibrah oleh umat-umat yang terkemudian. Dalam Al-Quran juga Allah SWT menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa Allah mengulangi kisah-kisah Nabi Musa dan Fir'aun? Kerana apa? Kerana ia ini boleh dijadikan. Allah SWT meminta kita supaya kita menjadikan kisah-kisah yang terdahulu sebagai pengajaran untuk kita di masa kini. Supaya apa? Sebab sejarah ini, jikalau kita tidak mempelajari sejarah, kita akan berpotensi untuk mengulangi sejarah. Dan juga sebagai seorang Muslim, kita seharusnya mencintai, mengenang kembali warisan kekhalifahan kita dan juga sejarah Islam. Kerana apa? Kerana khalifah ataupun sistem pemerintahan Islam ini bukan sekadar cuma romantisme ataupun sekadar warisan semata-mata, tetapi ia juga merupakan satu bukti yang menyatakan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sebuah asas dalam pembentukan sebuah negara. Bukan sekadar kita dapat lihat pentadbiran yang berusulkan liberal ataupun demokrasi dan semata-mata, tetapi juga Islam juga pernah menjadi asas kepada pembinaan sebuah negara, khususnya daripada era Khulafaur Rashidin sehingga pada era Uthmaniyah. Dan kemudiannya dan yang terakhir, Islam
merupakan satu jalan hidup ad-din, yang mana kita dapat lihat pada era Khulafa' Ar-Rasyidin yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijtihad para sahabat dan juga asas-asas hukum Islam dalam pelaksanaan dasar. Dan ini menjadi bukti bahawasanya Islam itu tidaklah sekadar agama, tetapi ia lebih daripada agama, iaitu sebagai ad-din ataupun jalan hidup. Jadi sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan tahniah yang diucapkan kepada semua pendengar. Jadi kita telah tamat habiskan sesi kita kali ini dengan baik ini. Jadi secara ringkas ni, daripada perbincangan kita yang panjang tadi, kita telah mempelajari beberapa topik yang penting, antaranya memahami perbezaan khalifah, sultan, al-malik dan amirul mukminin. Yang keduanya, mengetahui perbezaan sistem khilafah dengan sistem yang lainnya. Dan yang ketiga, menjelaskan perbezaan konsep imamah yang digunakan oleh aliran firqah Syiah. Dan yang keempat, menerangkan 5 bidang kuasa khalifah dan ciri-ciri pemerintahan dalam Islam. Dan yang terakhir sekali adalah yang kelima, iaitu menjelaskan cabaran dan krisis yang berlaku sepanjang dalam institusi khalifah.